Kerana kebaikan akan menambahkan kebaikan yang baru. Kita bila duduk sini kan, macam-macam fikir. Lepas ni nak buat apa, nak buat apa, nak buat apa. Cuba tidur je. Alah malas. Bangun-bangun kan lesu. Betul tak? Mata ni betem-betem. Tahu mata ni betem-betem? Biru-biru mata tu. Sebab apa dia? Kerakaian turu. Tidur banyak ni baby je. Betul tak? Kita bukan baby banyak tidur. Awan turu, bengi turu, esok turu, sore turu, dalam majlis ilmu turu. Tapi ibu-ibu ayah-ayah kalau tidur dalam majlis ilmu, saya tak ada marah. Sebab apa? Sebab faktor usia. Kan? Dia biasalah. Dia dua je, faktor usia dengan keaikaian sarapan. Bila keaikaian sarapan, kewargan, biasalah. Kalau dah kenyang sangat tu macam mana? Kan? Itu ujian orang yang kenyang. Ujian orang ngelih, tapi matanya celik, melek. Itu dia. Ya, ujian orang kenyang, ada ujian dia. Sebab itu dalam hidup kan, semua orang ada ujian. Kadang-kadang kita ni sedih. Kenapa? Kereta ono, oma ono, apa suara ono, helikopter, ya Allah.